Okey, selamat kembali kita ke Dunia Yo. Asalkan ada soalan, mesti kita boleh jawab. Okey. Okey, kita nak cerita pasal apa ni hari ni, Yuk? Kita santai-santai lah sikit. Yuk dah cerita dah pasal kategori P21 sampai 6 kan? Yes. Komputer ni, apa yang dimaksudkan komputer? Yalah, kadang dekat luar sana tak faham. Komputer tu apa maksud? Kalau tak ada komputer, boleh ke? Komputer boleh ke? Macam mana tu? Jadi definisi komputer tu apa yang dimaksudkan yang Yuk boleh cerita kat Yuk ni? Okey, boleh Yuk kita kongsi. Jadi soalan Yuk adalah kategori komputer dengan berbeza ni orang luar. Orang luar. Kenapa orang panggil komputer, seorang lagi tu dia tak ada komputer? Betul. Tak ada komputer. Jadi komputer Yuk mesti dia memenuhi kelayakan. Memenuhi kelayakan. Jadi syarat-syarat nak pergi kategori komputer tu, sebab komputer dekat luar ni bukan semestinya komputer elektrik Yuk. Berbagai-bagai bidang lah. Bidang lah. Jadi komputer yang kita bincang adalah komputer sebagai elektrik. Sebagai komputer elektrik. Jadi orang yang komputer ni Yuk, orang yang mempunyai kelayakan yang telah ditentukan. Jika dia lulus kelayakan tu, dia akan mendapatkan komputer. Jadi orang komputer ni orang yang telah diberikan tanggungjawab. Jika berlaku apa-apa, dia yang mempunyai tanggungjawab. Kalau dia tak ada komputer, dia buat kerja tu. Tapi kalau berlaku kemalangan, dia tidak jatuh risiko kepada dia. Dia jatuh kepada orang yang otorah lagi. Itu komputer. Contohnya, saya komputer. Yuk tak ada komputer. Yuk terkena renjatan. Saya di bawah kawasan tu adalah bawah pengawasan saya. Saya yang bertanggungjawab sepenuhnya kemalangan tersebut. Pada orang bukan komputer tu? Kepada orang komputer. Jika kawasan tu ada bos sekalipun, ada bos dia, ada orang kata manajernya, orang manajer tu tidak jatuh tanggungjawab kepada dia Yuk. Bukan Kategori itu saya juga yang bertanggungjawab. Komputer tu kena tanggungjawab. Sedangkan saya bekerja dengan bos Yuk. Maksudnya kalau satu company tu, orang komputer tu orang nombor satu juga macam bos juga dah. Dia tak bos pun di kategori. Maksudnya dia yang bertanggungjawab dalam bidang yang di bidang dia saja. Okay, tapi bahagian akaun dia tak tanggungjawab. Kalau semua ni terror lah. Maksudnya ada orang dah curi duit satu almari, orang komputer yang tanggungjawab. Mana tak mau. Tak ada nak jadi gitu. Ya, tapi komputer tu dia kena faham pula kategori apa yang dia tanggungjawab Kalau dia kategori orang kata gas, bertanggungjawab ke atas gas sistem. Maksudnya berlaku kebocoran, kemalangan berkaitan dengan gas, letupan gas, orang komputer gas. Kalau komputer yang kita sembang ni adalah komputer elektrik. Maksudnya berlaku kematian terkena elektrik, letupan elektrik, kebakaran elektrik, syok atau litah pintah ke atas manusia yang syok kecil-kecil pun, seluruh itu ada orang yang bertanggungjawab. Jadi orang komputer ni yang kategori itu. Besar Yuk. Jadi adik-adik ni kalau dengar komputer ni jangan takut. Biasalah orang kata nama selagi kita tak dapat komputer ni kita takut. Apabila kita dah belajar, diajar, dilatih, dianalisis knowledge-nya, interview, baru layak tak layak, baru boleh. Maksudnya peringkat tadi pergi belajar, pergi amali, pergi buat kursus, amali, on. Lepas tu pergi interview. Maksudnya sebelum nak mohon jadi bonit, maksudnya pengalaman dia bekerja pun mesti berkaitan juga? Berkaitan juga Yuk. Kategori tu je. Maksudnya itulah makanan dia lah. Makanan dia. Jadi orang komputer ni, perbezaan orang komputer, jelas setakat tu je. Jelas. Ya Yuk. Beres Yuk. Beres. Soalan dapat dijawab ke apa? Saya tanya Yuk boleh jawab lah. Ya pantang kalau Yuk tak boleh, ada soalan tak boleh dijawab Yuk. Ya. Bersama kita dengan Dunia Yo.